Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat satu WhatsApp daripada seorang penyanyi terkenal di tanah air. Dia minta saya respon kepada isu ni, Abang Nizam Laksmana. Abang Nizam dia kata, "Ustaz tolong respon," ataupun dia share benda ni kepada saya. Dia kata, "Penat dah Ustaz," dia kata, "penat." Jadi bayangkan tu Allah, dia mengatakan kalau perempuan boleh kahwin 4, semua lelaki tercedok katanya. Time tu lah baru kau tahu langit tinggi ke rendah. Ni orang lelaki ni, dia buat posting. Dan ada setuju oleh seorang wanita. Dia kata, itulah teringin nak anak, teringin nak ada banyak suami. Tuan-tuan sekalian, Islam tak boleh berkalau-kalau pada hukum hakam Islam. Kalau Islam kata boleh, kita tak boleh kata kalau lah tak boleh. Kalau Islam kata tak boleh, kalau kita kata kalau lah boleh. Macam-macam. Dalam perkara ni tuan-tuan sekalian, ada perbezaan antara namanya poligami, iaitu orang lelaki boleh berkahwin dengan beberapa orang wanita dalam satu masa. Sebab dalam bab nasab memang kita refer kepada laki-laki. Dalam bab nasab keturunan, kita nisbahkan nasab itu kepada laki-laki. Bayangkan kalau orang perempuan diberikan kebenaran yang sama, iaitu boleh kahwin lebih daripada seorang. Bila mana dia mengandung satu masa nanti, ke arah mana nak dinisbahkan anak yang dikandungkan itu? Nak berben dan berbentikan siapa? Kalau suami dia dua, nak berbenkan bentikan siapa? Ini berlaku pada zaman jahiliah, di mana orang perempuan memperdagangkan tubuh dia. Maka dia melihat, waktu dia mengandung, dia melihat suami mana ataupun lelaki mana yang pernah mensetubuhi dia. Dan kalau tengok lelaki itu hebat, maka dia akan berbenkan atau berbentikan anak yang dikandungkan itu dengan laki-laki itu, walaupun dia bersama dengan lebih daripada seorang laki-laki. Ini suatu yang sangat menjijikkan, tuan-tuan. Kita baca posting ni pun, bagi saya peribadi, saya lah sangat menjijikkan dalam perkara tersebut. Maka walaupun kita nak bahas bab poligami ni, ramai majoriti ataupun ramai orang yang, minta maaf, kita sebut orang yang tidak berpuas hati dalam bab poligami. Tapi tidaklah sampai tahap kita nak menyamakan poligami dengan poliandri ni, iaitu wanita memiliki suami lebih pada seorang. Jadi janganlah kita berkalau-kalau pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, sebab hukum Allah ni Allah telah tetapkan ada sebab dia. Kalau poligami, di sana ada hisbun nasab, ataupun menjaga keturunan seseorang agar keturunan itu tidak carit, tidak koyak rabak, tidak berlakunya persundalan yang melampau, yang akhirnya tidak tahu nak nisbahkan anak tu kepada siapa, laki yang mana kita nisbahkan anak kita tu. Jadi berhati-hati tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai warga netizen, jangan kita mempermain-mainkan, mempersendakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, sebab di sana ada dosa dan ada pahalanya. Ada dosa kalau kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada pahala kalau kita patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab.